Okay. Korang tengok, this is all the building. Guys. Aus. Okay. Nampak tu? Ini air kau. Untuk nikah. Air dah lama siap ni ha. Macam biasa, coklat strawberry, coklat biasa. Boleh ni. Ni ya. Terima kasih. Free je. Abang kurang ais. Sorry, audio. Hello guys. Sekarang ni kita orang berada di Airbnb. Jom. Cara. Kita ada swimming pool kat sini. Kena kecam. Hi guys, Assalamualaikum. It's your girl Elle. So hari ni berapa hari bulan? 5 hari bulan 6. So ini adalah pembuka untuk video wedding abang. So apa yang Elle buat sekarang pukul 3.39. Elle dekat Ampang. Elle nak pergi check in hotel untuk baby. Elle kena hantar baby pergi hotel dulu. So tengok ni korang hotel dia. So cute. Awal-awal dah nampak dah 2 ekor kucing tengah panjat bangunan. So kita nak hantar baby pergi hotel and baru check in Airbnb. Sepatutnya dah kena boleh check in dah, tapi dah terlambat sikit hari ni. So bersama nenek, gerak dengan nenek, mama abang Ayin pergi rehearsal dekat Dewan kat Damansara. So ini adalah tugas lah untuk membawa budak ni. Jom sayang, jom. Dia nyuruh nenek. Yes, thank you. Thank you sayang. So nak bawa baby agak susah sebab Elle keseorangan. Okay. Ni hotel dia. Ni ada 4 tingkat. So first Elle nak pergi tingkat 4. Dia ada 2 lift, satu untuk cat saja, satu untuk semua haiwan. Mana 4? Penatnya korang. Proceed. Thank you. Hotel? Yep. Okay. Can I have their name? Ni baby? Baby, okay. If you want to bring their food along with you, social cables here, do you think you want to give them a bit of Yeah, cables the on cables. Do you have Royal Canin? For Royal Canine, we... Kat sini dia ada juga jual dia punya toys, dia punya dry fruit, kibbles. would you like to pay by card or QR? Card. Okay. Oh my god, baby, you're so heavy, baby. The slippers here are for you. Oh, okay. Ni S21. Yes. Okay. Okay. Come, baby, come. Oh my goodness. Oh, you're so heavy, baby. Okay dah. Mana? Dia pun nak you punya hak. Hello. No, go baby, go. Oh. Baby, come, baby. You want to kiss me? Baby, hey baby. Aku nak kiss. Wah. Okay, bye bye. See you this Sunday. Bye, baby. I miss you. I'm gonna miss you, baby. Oh my goodness. This one pun. You want love? Kat sini pun ada kucing-kucing lain. Oh no, ni macam tu je. Marah. Bye, baby. Yang ni manja gila bawah ni. Kan saya. Water. So dah selesai dah. Kita hantar baby pergi hotel. And now kita nak check in. Daripada sini ke our Airbnb for like 20 minutes. Okay lah, not bad. Okay, let's go. Okay, sekarang kita nak menuju ke rumah. Okay, bagi I drive jap. Seatbelt ni tak pakai lagi. Okay, kita orang dah sampai dah Airbnb kita orang. Aduh, kat mana aku nak parking ni? Sekejap. Ni tak kena parking depan rumah ni. Berapa buah kereta pula. Hello
Hello guys, sekarang ni kita orang berada di kita orang punya rumah lah tiba Airbnb. Jom kita buat house tour. So kat sini kereta boleh park for like berapa? 5 kereta? Dalam 10 kereta boleh? Boleh? Boleh. So jom kita masuk. Ni first door. Dengar. Walaupun mic kat sini. Dengar. So firstly kita ada this entrance. Lepas tu yang ni skip lah dulu. Kita turun. Ni ada bau tai. Gas bau. Ada orang baru melepas. Fresh punya tu. Kita ada sofa Ada TV. L shape. Kita boleh movie night. Okay, kat sini kita ada dining table 14 seaters. Lepas tu yang kat sana tu kalau tembus ke sini. Sini. Ya. Okay, bila kita masuk Right. area sana, kita ada swimming pool. Cara. Our main character. Ya, kita ada swimming pool kat sini. Kita boleh lepak dekat sana, ada meja. Oh, sini pun ada meja. Ada meja kat sini. Sana pun ada meja. Jadi ada ni 8 seaters, boleh lepak-lepak kat sini. Okay, nice. Situ kita ada kitchen tu rasanya. Weh, alamak, kita masuk dari dalam. Okay, ni dapurnya. Nampak? Cantik juga. Boleh lah kita buat makan-makan ke apa ke. Tapi aku tak tahu macam mana nak buka ni. Nanti kita figure out. Wah. Okay, jom kita naik atas. Bukanlah, ada lagi kat ruang sana. Ni yang tanya mak ayah tu. Inilah Nuraida. Hamsairi. Okay, sudah. Ini kita ada like Chinese punya apa game. Apa ni kalau so, kita pergi ke next room. Adik ni pool ke sini suka? Pool. Wah, kita ada pool kat sini. Wah. Tadi tu bukan. Ni lah bilik karaoke. Bilik dah menangis. This is karaoke room. Gua untuk gua seorang. Wih, sumpah style tu. Okay, so ni bilik karaoke-nya. Kita orang boleh karaoke malam ni. Wih, sumpah santai gila kat sini. Cozy gila. Sambil-sambil tu kita boleh usah kolam kat sini. Kita boleh lepak. Tapi ada lock. Oh, ni first room kat bawah. Kita dah buat reaction ni. Besar ke dapat bilik. Oh my god. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8. 8 orang. 4 queen, 8 orang. Damn, ni bilik kahwin tu rasanya. Oh, ni bilik air dia. Bilik air. Bau cirit tak? Kenapa? Kenapa bilik air dia bau tai je? Kenapa macam bau fresh? Diorang terletas dulu Okay, kita naik atas guys. Wah, kita ada apa nama dia? Dove. Alah, mama call pula. Palang sampai dah? Dah sampai dah. Peris dah lama. Kuih ke rumah hotel. Korang memang busy hari ni. Macam El pun tak dapat nak introduce Irish ada dekat dalam Memang tak sempat situasi ni. Tahu-tahu macam ada. Dah room tua sama. Dah sama-sama room tua. Sorry sangat-sangat tahu korang. Kita orang duduk baru sampai tau. Ya. Kita orang dari Perak. Seorang daripada Ceras. Itu masih dalam dunia sendiri. So sekarang kita berada di kita orang nak buat tour. Buat Cinderella kat atas. Oh, dosa. Itu Rapunzel. Flowers. Itu Rapunzel juga. Wow. Oh, wow. Kita tak fokus ke rumah. Kita fokus je baju benda-benda. Kenapa ada macam orang kata? Wow, korang. Danish. View macam ni. Damn guys. Ni korang boleh lepak-lepak sambil tengok ni lah. Okay, next kita nak pergi second room rasanya ni room. Second room. Oh. Okay, ni second room ada 3. Assalamualaikum. 2, 4, 6 orang. 6 orang. Sorry guys. Hello. Assalamualaikum. Salam. Saya dah sampai. Dah sampai. Yang ni
apa? Grab ke Lalamove? Lalamove makanan. Dah bayar ke? Belum. Kau ambil dia. Dah, terima kasih. Jom. Terasi ya. Ni ni karipap. Ni ada lagi satu. Yang geli. Benda Next. So ni Okey tak? bathroom. Bathroom yang kecil sikit ni. Okay, next. Third room. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk 6, 7 orang. Kita ada sahabat. Ini 7 orang. Sekejap tu. Bila nyuruh Macam biasa toilet dia pun biasa je. Cak. Okay, next. Okay. Hello? Okay. Kita pergi bilik dulu. Lock. Kenapa kunci? Master bedroom. Apa dia tidak masuk pun? Oh, Ini abang dan Kak Mimi. comelnya. Okay, ini bilik abang dengan Kak Mimi. Wah. Teng 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 teng. Wow, ada duduk. Kenapa duduk? Penat. Owner rumah ni, you sangat nakal. So, dekat bilik master bedroom, kita akan Balkoni. balcony. Ni seling lah itu. Yes sir. Wow, ada ni tu. Ada tempat melepak kat sini. Wah, kalau baru lepas kahwin kan, abang dengan Kak Mimi. Wah. Terima kasih sebab bertahan. Terima kasih sebab bertahan dengan perangai Bukan saya. kita kawan je ke? Dan kubis ikan. Janganlah, kita kena kecam lagi. Yang kita kecam lah. Kita rumah. Terus. Sumpah rosak minta. Korang dengar tak? Sekarang Aini dah berubah. Dengar. Janji tak buat lagi. Let's go guys. Bapak berat. Astaga. Yes. Let's go. You pokok pandan. Oh, pandai ni. Oh, selalu. So that is the end untuk kita punya tour rumah ni. And nanti akan update lah yang lain. So ada lagi makanan. Malam ni kita orang ada makan-makan tau. Kita orang ada macam snacking time, gathering family. So let's go. Let's go. Cik. Apa tu? Waduh. Apa? Nak free sama je nak. Alah. Tengok. Oh, tu pelantik. Nampak. Tak, kau pergi dengan siapa dek? Aku pergi dengan siapa dek? Akak risau ah. Asalnya Guys, rupanya kita ada bilik lagi satu, bilik single. dalam dapur ada dapur, dalam dapur ada bilik. Ada dapur. Yes. Dalam dapur ada dapur, dalam dapur ada bilik. Yeah. Ada lagi dapur. Lepas tu ada lagi dapur. Mbak. Okay guys, untuk snacking, Elo ada tahu bergedil. Ada tahu bergedil. Daging, ayam, cheese. And then for this one, this is I think lasagna. So this is lasagna. Oh, looks yummy. This is for tonight. Lasagna. So yang ni lasagna. Yang ni kita ada kari pak pusing. Kita ada sardin, ayam dan daging. So and rasa dengan Irish. Ada krim apa? Ha? Cream puff ada. Oh, tapi tak sampai lagi. Sabar ya. Ella ada juga order cream puff. Ha. Ada 3. Ini memang makan saja tu. Untuk malam ni. Tapi lapar. Tengok ni guys. Ya wow, Mama Tapi Mia lah dia dah- atas Mama Sid. Tapi dia dah ni lah guys. Dia dah terabur. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak? Tadi tak rasa nak ambil lagi. Sedap. Yang krim tu banyak gila. Sumpah sedap. Kita ada ni kari pap pusing. Orang kata sedap. Nak tu juga pula. Kongsi lah. Sebab kita tak makan kari pap sangat. Kak Syirah pula diet ni. Ni daging. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Weh. Rasa what?
Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah. Sedap. Patutlah orang recommend korang panas-panas. Kita orang makan panas ya. Legit sedap tu. Yang ni tahu bergedil. Pedik wah. Excited. Happy ya. Happy. Lama dah tak makan macam ni. Selalu makan ayam. Look at this guys. Ni guys. Sorry. Kenapa tahu dia nampak besar? Kenapa memang dia pakai tahu yang besar? Kenapa? Nak lah? Tu sebab aku lapar. Daging cheese. Oh, kejut aku. Alah, dia pakai tu je. Okay, Ariki. Okay, siap. Tapi mana dia punya tu? Sekarang tengah nak isi ais kat dalam peti ais. Sekarang pukul 6.31. Memang chaos. Dia ambil ni ada simpan aku. Ya. What? Okay guys, sekarang ni tengah nak R&D air. Baru nak R&D. Air. Adik, jauh gila. Cuba rasa. Cuba letak strawberry. Okay korang, kita ada satu air matcha. Ini banyak. Susu untuk matcha biasa yang ni. Hey! Hi! Hey! Matcha strawberry done. Sebayarnya. Yen. Yo, what's up? What's up, homie? lain bagi dulu. Ni Huda punya. Makcik, Ya saya. ini berapa ringgit, Makcik? Ini 18. Macam lantai lah, macam lantai. Sirap sana. Sirap bukan sini. Sirap salah. Sirap sana. Tu sirap. Tu macam coklat. Tak ada. Strawberry coklat. Basuh tangan kat sana Apa ni awak beli? Ini biasa kan? Farah coklat. Farah coklat. Farah coklat. Farah coklat. Order boleh ke? Boleh. Dah ambil tu dia. Dari matcha. Okay, strawberry matcha. Thank you. Welcome. Dua ke? Macam ni. Matcha latte ada? Ya, ada nak. Coklat ada. Coklat ada? Oh, Kak Nada, coklat satu. Dah lalu makan. Ada apa Matcha strawberry dengan coklat. Matcha strawberry? Ada. Strawberry coklat, okay. L. Modda coklat. Modda. Thank you. Maklong coklat dulu. Matcha saya punya pekerja tu dia baru belajar. Dia masuk ke biasa ke dia? Tu. Maklum memang saya boleh coklat. Maklum bagi Hello. How are you? I'm good. I'm good. Apa tu? Kejap. Ada masalah penutup. Tak nak. Macam biasa. Macam strawberry. Apa bang? Matcha strawberry kurang. Kepeng, ini Mr. Kepeng. Bawah ni Mr. Kepeng, Luqman. Dan ini Lucid Rari BTHO, Firman Azhad. Ya, masuk kat dalam ni pula. Dalam ni kita ada bilik karaoke. So, ini bilik kawan-kawan saya juga. Okay, inilah bilik-bilik kawan-kawanku, di mana diorang kerja di Dulang Boys for Tomorrow. Adakah boleh harap kawan-kawan aku ni? Kita tengok nanti. Korang tengok, this is all the family gathering. So nice. Buat malam.
So guys, sekarang ni pukul 9.30. I dah mandi semua. I nak pitam tadi lepas dah buat matcha tu semua. I rasa I dah tak nak berniaga lah. I tak boleh lah benda-benda yang macam ni. I rasa macam not my thing. And now kita orang nak I baru nak makan pukul 9.30. Like have my main meal. So let's go. Saudara mara I masih ada kat sini lagi. Saya tengah main. Ui, aduh. Ya, sekejap. Aiden! Aiden! Aku tak record lagi awak. Aiden. Hai! Aiden! Hai! Ni. Hai! Confuse ada. Wah, bermonopoli ya. Ya. Orang kaya-kaya. Kita dulu Saidina. Macam kita dulu tiba. Tak ada. Tak ada, kau menteri. So kita orang nak start makan. Hadid! Sayang! Ayo, ceng. Sikinya. Dah. Terima kasih. Aus. Try tak? Kat sini, wow, what is that? Lamb. Lamb? Okay, kat sini kita ada lamb. Okay, kat sini kita ada Jujur. Kita ada nasi Arab, Saya nak banyak lagi ni. chicken. Masa tu banyak bang dia tak nak makan dia. Lepas tu kita ada ni. So ada lagi like lasagna and all that. Semua ni masih lagi tak habis. So we have nasi Arab here. Nak makan mana Nama siapa? Ini dia ngajar kalau mendengar kan. Dua pekan dah. Sedapnya, oh my god. Letak je atas air. Buat menu sendiri. Ni tak? Ni letak susu. Lain tu. Bukan silap ni. Kau ni. Bukan macam ni ke sama lain. Kok dah boleh jual kan? Tengah show dulu. Ini Mana tu? tak, ini air campur strawberry pudding. Okay guys, kita kena buka malam. Shift malam. Baru guys ada marshmallow. Dulu malam. Tadi tu kita orang lupa nak buat. Kalau korang beli coklat strawberry, dia akan dapat this ni lah. This kind. Nampak tu? Macam tu. Tapi kita orang lupa tadi. Coklat strawberry. Ya, ni air kau. Okay. Okay, kita bayar dengan ni. Nak ajar macam mana nak buat. QR kat mana? Ni free je. Free je. Dah straw jangan lupa. Okay. Sekarang tengah nak discuss program untuk esok macam mana berjalan. So sekarang kita tengah having a discussion untuk esok punya wedding, untuk nikah. Tengok semua tengah. Abang dah ready belum bang? Nampak tengah tengah ronsing. Bagai ditusuk sambil bangga biru itu yang kau beri dulu menghiasi kamarmu. Let's go! Kena bawah sikit. So this is the boys. So ini macam ni lah dengan Oh, ni depan. ini Ada ni Arif. Arif. Aku rasa. Okay. Oh, kena gila. Hai, saya tak perasan. Sekali tu kau kena ikut Kenapa putera belakang? sebab saya paling tinggi. Oh, faham. Pendek paling depan. Tulang kau masuk, kau dah kena stop. Di depan sekali ni ada macam design. Kita tengah rehearsal. Ada lagu rulang. Cintamu didustai, pastinya kau
mengerti. Siapa malu-malu? Hey, I'm a small kid. Sorry, saya pause sikit sebab tadi berusaha cari apa yang hilang tadi. Tak apalah kan. Sebenarnya ni ya. Diorang ada 3. Apa tu? Wah, setting spray. Ni untuk kita. Macam mana saya tahu kita nak? Sebab kakak boleh dapat baca. Kita memang nak minta. Lagi best ni kan? Sebab dah habis. Korang kena tengok. Terima kasih ya Allah. Jom, kita nak surprise budak-budak ni Pok Mat. Okay, kita tak perlukan pop mic, kita hanya perlukan glad dulu. Mereka nak bagi banyak lagi tu. Tapi tak ada rushing. Tu kakak yang ambil je. Kod paling gelap tu. Ada je lah. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata. Semua. Stop. Close your eyes. No. Berjanji. Okay. Tutup mata. Close your eyes. Diorang dah ready Boleh tak? Kan? Okay, kita nak bagi diorang. Okay, ini sebenarnya Jiha yang minta kat kakak tau. Tapi kakak nak sama rata, kakak beli je untuk korang semua. Tangan kat depan macam ni sambil tutup mata please. Awak lelaki apa ni? Apa ni? Sabar. Tepuk lah macam tak excited je. Okay, buka. How to buka? Macam nak buka macam tu Tak boleh buka. Boleh. Okay, tolong yang si kecil tu tolong Tolong. Wah, yang tu yang macam. Buka lah dulu tu. Nak apa? Alice in Wonderland. Weh, lawa. Jihan nak mana? 3. Wah. Bau. Sedap Masuk dalam ni. Thank you. Okay, welcome. Dapat enak. Kenapa Kak Ira sedih? Kenapa Kak Ira macam tak suka? Sebab dia tak dapat melodi. Melodi? Ini apa nama dia? Pompon purin. Yang ni yang ada punya ni kan? Apa tu? Pack. So guys, that is the end untuk malam ni. Sekarang dah pukul 11.18 minit malam. So semua orang dah balik. So kita nak kena tidur jugalah semua sebab esok pukul 7 pagi El dah kena bangun sebab nak make up. Sebab esok ni siapa punya ni? Sebab esok pukul 8 macam tu lah, 8.45 macam tu dah kena gerak ke masjid. Esok by the way nikah kat masjid, sanding malam. Ya, itulah yang El tahu pun. So guys, untuk malam ni itu saja. El akan sambung esok. Bye guys.